Bangun pagi tengok ikan aku seekor ni, alamak, ekor dia dah hancur lunyai pula macam tu. Tapi selamat, macam kena garik-garik kan. Dia tak adalah lunyai tapi macam itulah, dia kena hentam dengan ni. Aku rasa dia punya ekor tu termasuk kat jiran sebelah ni kan. Jiran sebelah hentam. Untuk sementara waktu tu bahagian belakang tu aku anu dengan batu dululah. Dan akhirnya buat pertukaran dengan orang rumah. Dia berjayalah dapat beli satu lagi tank. Dia sponsor kan, rumah sponsor. Alhamdulillah dapatlah beli tank yang curve macam ni depan dia, saiz 2 kaki. Ngam lah untuk dekat atas ni, sebab sebelah dia ni pun memang saiz 2 kaki. Jadi dia ngam lah. So untuk hari ni aku rasa aku nak penuhkan dulu air dekat bawah ni sambil pantau-pantau ikan tu. Aku tengok macam dah okey lah. Untuk tank yang baru ni nanti besok lah baru kita sambung setup. Sebab ikan yang bawah tu nanti aku nak pindahkan lah, asingkan. Untuk dalam ni nanti kita tak tahulah kita akan letak ikan apa.